warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai di Jabal Rahmah, kawasan Arafah. Bagi mereka yang melaksanakan haji pada tahun ini, kami ini tempat yang kita itu salah satu bahagian Jabal Rahmah. Bahagian ini semua sangat besar. Alhamdulillah, kotanya. Jadi, apa yang kami kita berasa berkawal kita pada waktu kalau di jam haji dalam bayar kita insya-Allah taala. Okey penonton, sekarang ini ruangan kita bersama dengan syarikat daripada Mursyid Al-Haramain Travel and Tours, yang pastinya kesempatan yang terbaik untuk anda yang mungkin mempunyai niat ataupun impian untuk melaksanakan badal haji untuk orang yang tersayang dan telah pun meninggal dunia. Jangan risau, musim haji bakal menjelang tiba. Kami buka ruang ini untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita iaitu Dr. Taha Muhammad Omar, merupakan jurucakap Mursyid Al-Haramain Travel and Tours. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedondon biru kita hari ini. Ya, betul Munawar. Okey, mungkin untuk permulaannya kita perkenalkan syarikat ini iaitu Mursyid Al-Haramain Travel and Tours kepada penonton, khususnya dari segi apa antara servis-servis yang ditawarkan. Baik, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia, kepada Munawar, kepada semua rakan-rakan yang sedang menonton sekarang. Mursyid Al-Haramain sebenarnya adalah sebuah syarikat yang berpengalaman hampir 16 tahun dalam bidang travel and tours. Kita ada banyak perkhidmatan. Cuma pada hari ini yang kita nak ketengahkan para penonton dan juga Munawar adalah perkhidmatan badal haji. Mungkin para penonton di rumah tertanya, apakah itu badal haji? Badal haji dua perkataan. Haji terjemah dia memang haji. Badal ni maksudnya mengganti. Mengganti daripada pihak siapa? Mengganti daripada pihak ahli keluarga yang sudah pun tiada ataupun dia ada lagi tetapi tidak mampu daripada segi kesihatan untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Sebab para penonton dan Munawar pun tahu kan, kalau nak menunaikan ibadah haji ni kita perlu kekuatan fizikal. Kita perlu sihat selain daripada kita ada kebolehan daripada segi kewangan. Jadi Mursyidul Al-Haramain bersama dengan saya, kami sebagai pemudah cara, sebagai titi ataupun jambatan bagi anda yang sedang menonton, kerana kita sudah pun mendekati musim haji. Kadang-kadang kita tertanya, kalau hutang duit kena bayar, hutang ibadah juga perlu dibayar. Kalau kerana hutang duit kadang-kadang amalan kita tersangkut, hutang ibadah juga akan menjadikan amalan kita tersangkut di akhirat kelak. Sebab Munawar dan juga para penonton, suatu ketika seorang lelaki pernah mendatangi ataupun berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya tentang haji, bahawa ibunya pernah bernazar untuk menunaikan haji tapi tak sempat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tunaikanlah haji daripada pihak kamu sendiri, kemudian barulah kamu tunaikan haji daripada pihak ibu ataupun ayah kamu yang telah bernazar tadi. Jadi kita sebagai seorang anak, jadi kita sebagai seorang ahli keluarga, kita hendaklah ada rasa bertanggungjawab untuk menunaikan ibadah badal haji daripada pihak ahli keluarga kita yang sudah pun tiada ataupun ada tetapi tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji kerana kekurangan kesihatannya. Jadi itu sebagai mukadimah Mursyidul Al-Haramain itu Munawar. Indah mukadimahnya. Dan pastinya ialah seperti yang telah diterangkan tadi berkenaan hukum dan juga keperluan badal haji ini. Kita nak tahu juga dari segi bagaimana dari segi peserta bagi badal haji ini. Dari segi perinciannya, informasi mungkin ramai dalam kalangan kita yang tak tahu ni. Ya. Betul. Sebenarnya kita kena tahu bahawa ibadah haji itu sendiri adalah satu ibadah yang eksklusif. Apa maksud eksklusif? Pertama, ia adalah pilihan Allah untuk menjadi tetamu Allah, Diyufur Rahman. Itu adalah satu benda yang eksklusif. Manakala untuk sama juga badal haji ini, pertama sekali yang nak melaksanakan badal haji ataupun kita kata wakil kita, dia mestilah pertama pernah melakukan haji daripada pihak dia sendiri. Jadi orang yang pernah melakukan ibadah haji daripada pihak dia sendiri itu semestinya terhad. Maka kita nak bagi tahu di sini kepada para penonton, kami di Mursyid Al-Haramain ingin menjadi titi, menjadi jambatan membantu anda untuk menunaikan ibadah badal haji daripada pihak ahli keluarga anda. Dan kita ada kumpulan pelaksana. Kalau anda lihat di awal slide kita tadi, Ustaz Mursyid iaitu founder kita, beliau telah berada dalam arena ini
dalam arena badal haji lebih 16 tahun kerana beliau juga seorang pelajar Universiti Madinah pada tahun 2008. Kemudian telah establish perniagaan di sana. Malah Mursyid Al-Haramain memiliki restoran di Arab Saudi dan juga memiliki beberapa rakan-rakan yang rapat untuk menjalankan proses badal haji itu. Jadi berbalik kepada soalan Munawar tadi, kita ada kumpulan pelaksana dan kumpulan pelaksana ini dipantau oleh Ustaz Mursyid iaitu founder Mursyid Al-Haramain. Mana kata kalau saya ada telefon, saya call, saya buat live daripada studio SPM ni Selamat Pagi Malaysia dengan Ustaz Mursyid. Ustaz Mursyid sedang berdiri di kota suci Mekah. Itu menunjukkan kami Mursyid Al-Haramain komited untuk anda bagi kita melaksanakan ibadah badal haji. Jadi itulah kita memaklumkan bahawa slotnya juga adalah terhad. Slot adalah terhad dan kita telah pun mendekati sangat-sangat dekat dengan musim haji. Malah Munawar, saya yakin beberapa flight telah pun berlepas ke Tanah Suci dan baru-baru ini kita pun dimaklumkan ada berita jemaah haji Malaysia yang pertama ada yang meninggal dunia pun di sana. Jadi ini menunjukkan kita telah berada dekat dengan musim haji, maka kita perlu mengambil langkah inisiatif untuk terus menghubungi nombor yang tertera jika anda ada ahli keluarga yang anda ingin tunaikan badal haji daripada pihak mereka. Nombor yang tertera, kita macam ni, bukan klik link di bawah kan. Ada nombor yang tertera, anda boleh hubungi sekarang. Tim kami, tim Mursyid Al-Haramain is ready for you. Anda call, kita akan jawab. Dan kalau anda tunaikan ibadah badal haji pada pihak keluarga anda, kita ada beberapa package yang tertera di kaca TV itu. Kita ada package yang bernilai RM4,000 Munawar. Ada yang bernilai RM4,500 kurang RM1. Itu dia RM4,499. Anda akan dapat sijil sertifikat badal haji. Anda akan dapat air zam-zam 5 liter. Kalau untuk di luar kawasan dapat kurma ajwa. Munawar pernah rasa kurma ajwa? Pernah, Alhamdulillah. Ya, sedapnya tu di sini. Betul. Jadi kita juga bagi kurma ajwa kepada yang berada di luar kawasan dan kita juga akan memberi sijil dan kita juga ada bagi rehal. Rehal. Ini sijil, ini contoh sijilnya. Menjadikan bukti bahawa anda telah menunaikan badal haji daripada kami telah menunaikan ibadah badal haji bagi pihak keluarga anda. Jadi jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama slot itu habis, anda hubungi nombor yang tertera sekarang. Nanti selepas ini Munawar, kita juga akan kongsikan QR code dia dan keluar je QR code itu rakan-rakan, anda kena ambil gambar, takut-takut nanti kameraman tu ditukar skrin di situ. Jadi ini adalah sijil korban dan juga kita juga korban, ada sijil upah haji. Upah haji. Gitu. Sijil upah haji. Okey, kenapa saya angkat sijil korban? Kerana sebenarnya selain daripada perkhidmatan badal haji, kita juga ada perkhidmatan korban. Cuma untuk hari ini penekanan daripada Mursyid Al-Haramain adalah penekanan terhadap upah haji. QR code telah pun keluar seperti mana yang dinyatakan oleh saya. Keluarkan telefon anda, anda boleh ambil gambar di gambar QR code dan simpan dalam telefon anda. Okey, dengan QR code ini anda tulis di situ, dia tulis di situ scan me to order. Anda terus boleh order package nak yang RM4,000 badal haji ataupun RM4,499. Apa bezanya, Munawar? Apa beza yang RM4,500 dengan RM4,000 ni? Yang RM4,500 ni kita akan buat sedekah korban arwah. Maksudnya, katalah saya mendaftarkan arwah pakcik saya untuk badal hajinya, kita juga sampai di sana kita akan korban satu haiwan dan kita akan sedekahkan bagi makan di Mekah. Kalau bagi makan kat Mekah dengan bagi makan kat SPM ni beza pahala. Beza. Betul tak? Masya-Allah, tanah suci, jadi, tanah haram. Di tanah haram. So kita kalau boleh kita nak bagi sedekah, bagi makan kepada orang yang berada di tanah suci, di tanah haram itu, Munawar. Jadi itu antara kita punya perkongsian pada hari ini. Okey, penegasan pada hari ini untuk promosi berkenaan badal haji, tapi ada juga penonton nak tahu berkenaan dengan ibadah korban ini. Ya, korban. Kerana kita tahu bahawa korban adalah satu ibadah, kalau menurut mazhab Syafi'i itu sunat yang ditekankan. Jadi kita juga ada buat korban di hampir 5 buah negara. Sebab macam kita sebut tadi bahawa Ustaz Mursyid dia dulu belajar di Universiti Madinah, jadi kawan-kawan dia di merata dunia. Di Nigeria, di Palestin, di Kemboja, di Mekah juga. Dan yang kita betul-betul nak ketengahkan adalah
akikah dan juga korban di Mekah. Kerana apa Mekah? Kerana Mekah adalah bumi barakah, bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi apa-apa amalan yang kita buat di Mekah itu lipat kali gandanya berbeza. Ada keberkatannya, ada penduduk yang istimewa yang kita nak buat di sana. Kalau kita tak nak buat di Kemboja, boleh buat di Nigeria. Tak nak buat di Nigeria, kita boleh buat di Palestin. Kita pun tahu bahawa bagaimana rakan-rakan di Palestin sedang berdepan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan mereka dengan kita. Jadi kalau kita nak memudah cara hidup mereka, kita juga boleh berkorban akikah di sana. Sekali lagi rakan-rakan, di Superbar ni boleh tengok ada nombor telefon, anda boleh hubungi sekarang juga. Ini kita punya jemaah haji yang sebelum ini yang ada pengalaman dengan kita. It is a trusted 16 tahun kita berpengalaman. Anda call sekarang. Kita punya tim telah pun sedia. Pagi tadi kita kuliah subuh sama-sama Munawar. Jadi semua dah up and the go. Up and ready. Call us and we will respond. Ini QR code, sekali lagi keluarkan telefon anda, ambil gambar, tangkap layar pun boleh dan terus daftar. Kerana apa? Solat Al-Terhad. Kami hanya sekadar titi, kami hanya sekadar jambatan, ingin memudahkan rakan-rakan anda, ahli keluarga anda yang belum sempat menunaikan ibadah haji. Anda menjadi punca pahala dan kejayaan mereka dalam melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Saya ketawa-ketawa juga, saya gelak-gelak juga, tetapi hutang dengan Allah perlu dibayar. Pisang emas di atas peti, betul lah? Bukan. Pisang emas di bawah belayar. I'm testing you. Kan? Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah. Betul lah. Hutang Allah pun kena bayar. Betul, saya setuju apa yang disampaikan. Jadi kepada anda semua dah start ataupun dah ambil gambar untuk QR code tadi ataupun segala informasi lanjut yang boleh anda dapatkan di ruang kaca televisyen pada ketika ini, ataupun boleh terus saja ke FB, IG dan juga laman sesawang syarikat Mursyid Al-Haramain Travel and Tour. Terima kasih Doktor atas kesempatan ini, dan pasti ini merupakan kesempatan ruang yang terbaik untuk anda semua memahami berkenaan dengan badal haji dan juga akikah serta korban yang dilaksanakan oleh syarikat Mursyid Al-Haramain Travel and Tour. Dan seterusnya, penonton, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan ada banyak lagi perkongsian istimewa untuk anda.